Strike juga. Alright guys, assalamualaikum guys. Petang-petang, selamat petang guys. Petang ni kan, aku sebenarnya agak buntu sebenarnya guys. Aku dah sampai dekat satu spot ni. Dan sekarang ni dekat kawasan tempat aku, Johor. Sekarang ni tengah musim panas guys kan. Senang cerita kemarau lah guys. Banyak spot-spot yang aku selalu main dah kebanyakannya dah kering guys. Air dah tak ada. So kalau kat tempat aku Johor ni dah panas, apatah lagi yang kawan-kawan kita yang belah-belah utara tu kan, Pantai Timur semua tu, yang belah-belah Perlis, Kedah semua, memang tu dah panas dia memang lain macam lah. Sebab kawan aku ada yang kat sana, dia cakap memang panas dia lain macam lah kat sana. Aku sebenarnya dah buntu sebenarnya tadi. Aku pusing cari spot yang aku nak casting. Kebanyakannya parit-parit semua dah kering guys. Dan aku terjumpalah satu spot yang kawasan ni aku tak pernah mancing lagi, tapi alhamdulillah air dia masih ada lagi. Cuma tengok ni. Okey lah. Cuma parit-parit yang belah luar semua air dah banyak kering guys. Ada air tapi cetek lah, lebih kurang sejengkal. Itu pun dah nak kering lah. So kita try lah guys, tengok macam mana, ada rasa ke tak ada kan. Sebab selalu aku main kat bawah sawit yang tinggi-tinggi, jadi agak redup sikit. Cuma yang kat sini, jangan korang tengok, sawit-sawit dia semua masih kecil-kecil lagi. Jadi kita mancing panas-panas sikit lah guys, kan. Cuma haba dia tu lain macam lah guys, panas dia untuk tahun ni memang kan. Jadi kita try tengok macam mana. Aku nak test dulu kat sini. Kalau kat sini ada, alhamdulillah guys. Cuma kalau kat sini tak ada, aku terpaksa lah try pusing-pusing mana kawasan yang ada air tu, boleh mancing lagi. Kita test lah guys. Baru guys, sebelum tu jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Aku set up barang lupa yang patut. Lepas tu kita terus mancing guys. Okay, jom, let's go. Kena pun, alhamdulillah. Depan mata guys. Situ je guys, depan ni je dia sambar. Akhirnya ada juga pakai soft rock. Ni dia. Alhamdulillah guys. Padu. Mantap geng. Step pertama. Okey, padu. Okey, alhamdulillah. Guys, alhamdulillah strike pertama. Okey lah, makan depan mata. Kan depan kaki je ada makan. So ni dia strike pertama guys. Okey, yang ni saiz ni kita tapau, boleh buat makan ni. Okey, padu guys. Jadi kita sambung. Kita buka dulu, lepas tu kita sambung mancing lagi guys. Okay. Alah, curut. Curut. Mana dia? Oh ni dia. Ni dia guys. Alah, tak dapat dah aku nak tunjuk. Masuk dah guys. Alah hai. Alah, tak lekat. Aduh, sangkut berapa ni pula.
So kita try pakai SP pula guys. Cuaca panas ni, aku rasa aruan ni macam tak lah, dapat seekor dah tadi. So aku nak try pujuk pakai SP pula sebab cuaca panas sekarang ni. So antara ada dekat bawah samai ni kan. Okay, kita test. Alah, lucut. Aku nampak dia kejar guys. Aduh hai. Aku nampak dah dia kejar ni sebab depan ni air jenis sikit guys. Aduh hai, dia kejar. Lepas tu dia makan tak dekat. Aduh hai. Tak apalah. Aduh hai. Makan guys. Makan guys. Alah lucu. Curut. Air jenis aku nampak. Yang curut gila guys, yang makan guys. Dia ketuk keluar buih. Lepas tu dia terlepas. Curut, memang curut aku nampak tu. Curut guys. Dia kejar je. Dia dah tahu dah aku pakai umpan tipu. Ada ke tak ada ni? Aku try je ni guys. Kot lah bawah-bawah lumut ni ada aruan nyorok. Sangkut pula. Okay, tak ada ni. Strike juga. Alhamdulillah. Okey. Oh. Alhamdulillah guys. Oh, ni ada saiz. Okey, ni strike kedua guys. Okey. Alhamdulillah. Aduh. Mantap guys. Boleh tahan lah dia punya fight ni. Okey lah. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Just okay lah, just nice. Okay. Alhamdulillah. Waduh guys. Mantap. Alright guys, jadi alhamdulillah setakat tu je lah guys cerita untuk petang ni. Alhamdulillah ada mana-mana set 3 ekor. Seekor saya okey lah sikit, saya sempit. Lepas tu ada seekor tu lucut guys. Tapi aku dah dapat naik kan, cuma dia jatuh balik. Cuma aku tak sempat nak ambil gambar, tak sempat nak tunjuk kat korang. Tapi dia dah naik kat atas tanah tu, dia lucut pula. Lepas tu yang ketiga okey lah, alhamdulillah tu good size sikit lah. Tak besar sangat tapi orang kata boleh lah kan, daripada saiz sempit. Jadi okey lah, alhamdulillah set 3 ekor. Dan aku sebenarnya memang kali ni memang panas gila guys kan. Sekarang ni tengah musim panas. Jadi banyak sebenarnya spot-spot yang dah kering ni. Cuma aku terjah mana spot-spot yang ada air je. Yang tak ada air tu aku tak masukkan lah dalam video kan. Aku just masukkan dalam video mana spot-spot yang ada air je. Jadi okey lah, setakat tu je lah guys cerita untuk petang ni. Dan alhamdulillah tak kumpau. Aku nak tamatkan video aku kat sini. Sekarang ni pun dah petang dah. Jadi macam biasa guys, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan button subscribe dan komen dan share. Kita jumpa lagi di next video akan datang guys. Okay, bye bye. Assalamualaikum.